Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzatul Sahira binti Abdul Bani. Hari ini saya akan berkongsi mengenai salah satu inventory ataupun instrumen iaitu JAD7 ataupun dikenali sebagai General Anxiety Disorder. JAD7 ni dibangunkan oleh Spitzer, K. Williams dan Lowy pada 2006. Instrumen psikologi yang digunakan untuk menilai tahap kebimbangan ataupun anxiety seseorang individu dalam tempoh 2 minggu terakhir. Ini adalah untuk menilai tahap keparahan kebimbangan sama ada ringan, sederhana ataupun teruk. Instrumen ini juga dapat membantu pakar kaunseling, psikologi atau doktor membuat penilaian awal sebelum rawatan lanjut. Okey, seterusnya, cara pentadbiran instrumen ini. Okey, boleh dijalankan secara kendiri, self-administered atau dibacakan oleh pentadbir ujian, interviewer administered. Ambil masa dalam 2 hingga 3 minit sahaja untuk menyiapkan inventory ini. Klien diminta menjawab 7 item berdasarkan pengalaman 2 minggu yang lepas. Klien yang menunjukkan tanda-tanda seperti mudah risau, tegang, sukar tidur, gelisah tanpa sebab yang jelas boleh jawab instrumen ini. Dan ini boleh digunakan dalam klinik, sekolah, pusat kaunseling ataupun kalau nak buat kajian. Okey, cara penskoran inventory ini. JAD7 mengandungi 7 item ataupun soalan yang menilai tahap kebimbangan seseorang dalam tempoh 2 minggu yang lepas. Setiap item mempunyai 4 pilihan jawapan. Jumlahkan skor bagi kesemua 7 item. Skor maksimum adalah 21 dan skor minimum adalah 0. Ada satu soalan tambahan di bawah sekali, dia tak ada nombor, dia lepas soalan 10. Okey, jika anda menandakan mana-mana simptom di atas, sejauh mana ia mengganggu kerja, rumah atau hubungan anda? Soalan ini adalah untuk menilai tahap gangguan fungsi ataupun impairment akibat simptom kebimbangan. Okey, ini adalah contoh JAD7, instrumen JAD7. Jadi setiap bahagian tu ada jumlah. Contoh kotak yang pertama, jumlah markah adalah 0. Sebelah dia markah 1, sebelah dia lagi adalah 2 dan yang terakhir sekali, row yang terakhir sekali adalah 3 markah. Jadi tandakan mana-mana jawapan yang bersesuaian mengikut soalan ataupun item dan jumlahkan total score. Okey, ini adalah tafsiran skor untuk JAD7. Okey, kalau dapat jumlah markah ataupun skor 0 hingga 4, jadi ia adalah minimal dan tiada kebimbangan lah, tak ada anxiety. Kalau dapat markah 5 hingga 9, kebimbangan ringan ataupun mild anxiety. 10 hingga 14 pula dapat kebimbangan sederhana ataupun moderate. So itu adalah sederhana punya anxiety, dan yang terakhir 15 hingga 21 itu dah tahap teruk lah ataupun severe. Jadi di mana-mana individu ataupun klien yang dah sampai tahap ini ataupun dapat jumlah markah ini perlu berjumpa dengan profesional ataupun kaunselor ataupun psikologis bagi mendapatkan intervensi dan boleh buat sesi lah. Okay, jadi setiap item ataupun setiap soalan tu dia menguji simptom ataupun ada jenis simptom yang diuji daripada setiap item tu. Seperti contoh soalan 1 ataupun item nombor 1, kandungan soalan dia adalah rasa gugup, cemas atau tegang. Jadi soalan ini dia menguji ataupun mengkaji emosi seseorang individu. Dan berikut juga dengan item yang lain-lain sehingga item nombor 7. So setiap item tu berbeza dia punya simptom. Okey, kesimpulan di sini, JAD7 merupakan inventory yang membantu individu dan kaunselor mengukur tahap kebimbangan secara objektif dalam masa yang singkat sebab dia ada 7 soalan sahaja. Skor yang tinggi dalam JAD7 tidak bermakna seseorang individu mempunyai gangguan mental. Ia adalah isyarat amaran bahawa individu memerlukan bantuan profesional. Penggunaan JAD7 membantu mengurangkan stigma dengan menunjukkan bahawa kebimbangan adalah simptom yang boleh diukur dan dirawat, sama seperti tekanan darah ataupun kencing manis.
Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.